untuk anugerah tokoh sahsiah lelaki ini dilahirkan pada 23 Februari 2013 di Hospital Banting. Beliau merupakan anak sulung daripada dua orang adik-beradik kepada pasangan Kamaruzzaman Muhammad dan Dalilah Amiruddin. Beliau ialah seorang murid yang berdisiplin, rajin dan sentiasa menunjukkan sikap bertanggungjawab dalam setiap tugasan yang diberikan. Beliau juga seorang yang menghormati guru serta rakan-rakan, selain sentiasa membantu mereka yang memerlukan bersesuaian dengan jawatan yang disandang, iaitu pembimbing rakan sebaya. Sikap amanah, beradab dan berusaha gigih menjadikan beliau contoh murid yang baik dan disenangi semua. Dengan semangat dan tekad yang tinggi, beliau menyimpan cita-cita untuk menjadi seorang usahawan pada masa hadapan. Selain sahsiah yang terpuji, tokoh ini juga cemerlang dalam akademik dan aktif dalam bidang kurikulum. Dalam bidang akademik, beliau telah memperoleh Anugerah Mata Pelajaran Terbaik Sains tahun 2025, Anugerah Mata Pelajaran Terbaik Sejarah tahun 2024, Anugerah Sahsiah Terpuji tahun 2024. Dalam bidang kurikulum pula, beliau telah menyertai pertandingan kawat kaki peringkat sekolah tahun 2025 di mana pasukan diwakilinya iaitu Persatuan Bulan Sabit Merah menjadi Johan dan tempat ketiga ketua pelatih terbaik. Menyertai pertandingan syarahan bahasa Arab peringkat daerah Kelang, anjuran Pejabat Agama Islam daerah Kelang tahun 2025, menyertai perkhemahan unit beruniform dan khusus pemimpin muda unggul peringkat sekolah tahun 2025. Naib Johan pertandingan kawat kaki badan uniform peringkat sekolah tahun 2024, menerima anugerah kurikulum terbaik bagi unit uniform Persatuan Bulan Sabit Merah tahun 2024. Tempat ketiga dalam pertandingan pertolongan cemas Persatuan Bulan Sabit Merah peringkat daerah Kelang tahun 2024, dan Johan dalam pertandingan kuis speed Persatuan Bulan Sabit Merah peringkat daerah Kelang tahun 2024. Tokoh sahsiah lelaki Sekolah Kebangsaan Metodis tahun 2025 dengan ini dianugerahkan kepada Ryan Harith Kamaruzzaman dari kelas 6 Benz. Dipersilakan.